Muka saya tiba-tiba naik banyak cyst and nodule acne. Saya dah return to pakai basic skincare je. Dia macam ni. Isu awak ni dia macam isu yang macam agak mendalam untuk faham. Tapi apa solusi pertama yang awak perlu buat adalah awak kena faham awak punya keperluan kulit dan baca reaction kulit. Kenapa? Sebab Cik Syirah betul-betul committed dan buat buku. Kadang orang pelik. Adakah orang nak beli buku? Pelik kan? Tapi sebenarnya penyelesaian hampa adalah kefahaman. So Cik Syirah create dalam bentuk buku yang guide. Kalau awak jadi isu kulit awak naik cyst, naik nodule, awak dah return back to basic. Jadi macam tu. Apa sebenarnya? Satgi awak buat basic pula, Cik Syirah kata, awak kena bina basic. Bila awak bina basic, tak jadi juga. Isu awak bukan semata-mata pada produk. Isu awak kena faham awak punya keperluan kulit. Lepas tu reaction kulit. Bila awak faham keperluan kulit, okay, awak dah faham. Benda ni yang aku kena letak. Yang ni tak boleh. Yang ni kena elak. Yang ni macam ni ke kulit aku berfungsi? Kalau aku nak pakai produk untuk parut jerawat ataupun nak kurangkan jerawat, macam ni ke expectation yang betul? Awak kena faham yang tu. Selepas awak faham yang tu, awak pakai skincare akan jadi lebih mudah. Awak dapatkan recommendation, tak kisahlah dari mana-mana brand, dia bagi recommendation. Senang je untuk awak handle dan awak proses produk tu. Bila awak ada asas pendidikan kulit yang kukuh. Ni buku asas dia. 3 buah buku asas yang awak kena faham.